Hey hey, what is up my good people? Aku dan juga geng-geng Basport baru saja lepas menonton premiere screening filem Tron Ares. Ini adalah merupakan filem ketiga dalam franchise Tron selepas Tron yang pertama pada tahun 1982 dan juga Tron Legacy pada tahun 2010. Apa aku boleh katakan adalah filem ni dia adalah sebuah filem Tron yang paling tak terasa macam Tron. Dia sebuah filem yang hilang nilai-nilai ketronan dekat dalam filem ni. Kenapa aku kata cerita? Okay, first of all, cerita ni dia tentang watak Ares, iaitu watak AI yang dilakonkan oleh Jared Leto yang ingin hidup di dunia realiti, ibarat macam Pinocchio nak jadi the real boy. So, imagine daripada jalan cerita macam tu, lepas tu dia cerita pula tentang ada CEO ni nak berlawan dengan CEO yang itu, nak mendapatkan teknologi ni. Bila aku cakap macam ni, maksudnya satu benda yang membuatkan aku rasa problematik dalam filem ni adalah dia punya plot yang sangat-sangat generik. Sangat-sangatlah benda yang dah kita dapat dah sebelum ni. That's why aku katakan satu perkara yang paling aku kurang suka dalam filem ni adalah dia hilang nilai Tron tu. Essence of Tron tu dah tak ada. Seperti macam mana filem pertama dengan filem kedua, dia ada banyak cerita macam pasal computer science, all the mambo jambo apa semua kan, yang sampai buat orang tak faham. Cerita ni tak, dia straightforward je. Aku rasa ni mungkin filem Tron yang paling senang dihadam oleh casual audience. Sebab aku yakin tak ramai orang yang suka filem Tron yang pertama dengan yang kedua. Tapi yang ini, dia punya terlalu generik, terlalu jadi popcorn movie, sampai hilanglah keistimewaan filem Tron yang asal-asal tu semua. Walaupun filem yang asal tu orang macam banyak tak apa faham ke apa ke, tapi dia jadi cult movie tau. Dia jadi filem yang macam orang boleh enjoy dengan essence yang ada dekat dalam filem tu. Dengan dia punya babak light cycle, dengan babak pertarungan IDD apa semua kan. Dalam ni tak ada.